Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rawaya binti Al-Bugarah memegang nombor Matrix BQ231100003. Hari ini saya akan membentangkan tajuk mengenai pentadbiran Islam dalam konteks hubungan antarabangsa dan pengaplikasian Hifz al-Din, iaitu menjaga agama. Pertama, asas dasar luar, di mana di era globalisasi ini hubungan luar bukan lagi sekadar pilihan diplomasi, malah ia merupakan satu tanggungjawab besar bagi negara Islam untuk menegakkan keadilan dan memelihara agama, iaitu Hifz al-Din berteraskan acuan siasat syariah dan maqasid syariah. Kedua, evolusi peranan dan aplikasi global, di mana skop memelihara agama kini telah berkembang kepada peranan yang besar terhadap institusi negara. Kita menggunakan instrumen diplomasi dan platform global seperti OIC serta PBB untuk menilai perjanjian komersial berdasarkan maslahat dan mafsadah. Seterusnya membela solidariti ummah serta menangani isu seperti Islamofobia, di mana kita tahu Islamofobia ini adalah satu kebencian yang terlalu benci terhadap agama Islam. Seterusnya, bagi cabaran semasa di mana negara Islam pada hari ini berdepan dilema yang sengit di antara tuntutan kelangsungan ekonomi akibat tekanan kuasa besar dunia dengan komitmen memelihara prinsip keagamaan di samping isu perpecahan suara diplomatik dunia Islam itu sendiri. So, kesimpulannya, fokus kajian ini adalah untuk menganalisis strategi diplomatik yang efektif bagi membuktikan bahawa sistem pentadbiran Islam ni sentiasa dinamik, relevan dan mampu mendepani geopolitik moden tanpa perlu memencilkan diri. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni Amir Iskandar Irwani bin Irwan Arif, BQ23110062. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang konsep Hifzuddin. Hifzuddin merupakan salah satu daripada 5 objektif utama maqasid syariah yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan agama Islam. Okey, dalam Islam, agama bukan sekadar pegangan hidup, malah menjadi panduan yang mengatur aspek dari segi akidah, ibadah, akhlak dan hubungan sesama manusia. Menurut Imam Ash-Shatibi, pemeliharaan agama melibatkan tanggungjawab untuk memastikan ajaran Islam sentiasa diamalkan, dipelajari, disebarkan dan dipertahankan daripada sebarang ancaman yang boleh merosakkan akidah dan syariat. Ini termasuklah usaha menolak keraguan atau syubhat serta membendung penyebaran ajaran sesat. Okey, selain itu, Hifzuddin mempunyai 2 dimensi utama. Dimensi yang pertama ialah min janib al-wujud, iaitu usaha menghidup dan mengukuhkan agama melalui pelaksanaan ibadah seperti solat, zakat, dakwah dan menuntut ilmu agama. Dimensi yang kedua pula ialah min janib al-adam, iaitu usaha mempertahankan agama dengan mencegah perkara yang boleh merosakkan seperti syirik, khurafat, murtad dan penyelewengan akidah. Oleh itu, Hifzuddin menuntut setiap individu untuk bukan sahaja mengamalkan agama tetapi berperanan dalam menjaga mempertahankan kesucian Islam. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nur Aiman. Jadi seterusnya saya akan membentangkan model pada zaman Nabi Muhammad, iaitu Piagam Madinah. Okey, jadi kalau kita tengok sejarah kan, hubungan luar negara dalam Islam ni sebenarnya bermula di Madinah kan. Di mana sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam mula menjalinkan hubungan dengan kuasa luar, baginda ni kukuhkan dulu politik dalaman melalui penggubalan Piagam Madinah. Jadi kestabilan ni lah yang menjadi batu asas dan memberi kekuatan kepada Madinah pada masa tu untuk start buat diplomasi antarabangsa. Okey, jadi kita tengok juga kan, kita tengok bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam membuat hubungan dengan negara luar kan. Jadi hubungan luar Madinah ni dia start pesat selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Jadi genjatan senjata waktu itulah yang memberi peluang kepada Nabi untuk start hantar surat rasmi
kepada raja-raja kan, kepada empayar besar dunia. Contohnya Raja Rom, Parsi kan, Habsyah, Mesir dan sebagainya. Menariknya, pendekatan diplomasi Nabi ni sentiasa menggabungkan elemen dakwah dengan mesej perdamaian. Baginda mengajak mereka ni kepada Islam tanpa ada unsur paksaan ataupun ancaman kan. Malah time tu Madinah juga menjadi hub diplomasi yang menerima banyak delegasi asing pada tahun ke-9 Hijrah kan. Contohnya seperti Kristian kan. Jadi baginda ni layan mereka ni dengan penuh hormat kan. Dan membuktikan bahawa Islam ni sangat mengutamakan rundingan dan toleransi. Okey, seterusnya kita tengok pula bagaimana Nabi menjaga hak umat Islam dan juga hak bukan orang Islam kan. Okay, jadi bagi umat Islam, Piagam Madinah ni memastikan syiar Islam dapat diamalkan dengan bebas dan menjadi rujukan tertinggi demi memelihara kesucian agama kan. Tapi untuk orang bukan Islam pula, hak mereka ni langsung tidak diabaikan. Piagam Madinah ni, dalam Piagam Madinah jelas menyebut bahawa bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi orang Islam agama mereka kan. Di mana Nabi ni menjaminlah kebebasan beragama kan, keselamatan nyawa dan harta benda mereka melalui konsep perlindungan. Jadi sebagai timbal balik, mereka juga dianggap warga negara yang bertanggungjawab bersama-sama mempertahankan Madinah kan. Kalau anda kata diserang ke, mereka pun bertanggungjawab juga kan. Jadi ini menunjukkanlah bahawa satu model kontrak sosial ni yang sangat adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Bakri, BQ23111008. Saya akan menerangkan tentang prinsip hubungan luar negara dalam Islam. Hubungan luar negara dalam Islam merujuk kepada garis panduan yang ditetapkan oleh syariat Islam dalam mengurus hubungan antara negara Islam dengan negara lain. Prinsip-prinsip ini berpandukan Al-Quran dan Sunnah serta bertujuan mewujudkan hubungan antarabangsa yang harmoni, adil dan memberi manfaat kepada semua pihak. Contohnya yang pertama, sentiasa menjaga keadilan, keamanan dan keadilan. Jadi, kalau sesuatu negara, negara Islam ni, diorang tidak disyariatkan, Islam tidak menyuruh untuk berperang, kerana kita lebih utama untuk menjaga keselamatan dan keadilan. Jadi kita ni tidak diizinkan perang kecuali untuk membela diri. Seperti bila kita diserang, barulah kita boleh meneruskan peperangan tu. Okey, sebabnya contohnya seperti perang ketika zaman Nabi. Nabi dia takkan tiba-tiba je nak serang orang. Dia akan berperang tu apabila untuk mempertahankan umat Islam. Okay, yang kedua adalah menghormati janji dan perjanjian negara dengan negara luar. So, setiap kali ada permusuhan ataupun ada berlakunya isu, so kita akan menyelesaikannya dengan perjanjian dengan luar negara. Sebabnya Nabi pun beliau menggunakan contoh macam pada zaman dulu, Nabi membuat perjanjian Hudaibiyah untuk menjaga keselamatan orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfan bin Muhammad Rafi dan saya akan membincangkan tentang cabaran negara Islam sekarang, atau kita panggil sebagai isu geopolitik. Oleh itu terdapat dua isu. Yang pertama masalah umat Islam di dunia dan juga kemudian adalah cabaran menangani isu Islamofobia. Oleh itu saya akan membawa kepada ringkasan untuk isu masalah umat Islam di dunia. Antara masalah umat Islam di dunia ni adalah berkaitan dengan perang di Gaza dan juga isu perang blok US, Israel dan Iran. Secara ringkasnya, kedua-dua perang ini mengakibatkan kemusnahan infrastruktur dan juga menyebabkan ramainya kehilangan nyawa terhadap orang awam itu sendiri. Kedua-dua perang ini dipicu akibat musuh yang sama, iaitu pihak Israel yang cuba mengungkat keamanan kedua-dua negara ini. Yang akhirnya pihak US sendiri terlibat dengan perang ini.
kedua-dua isu ini membawa kesan, iaitu di Gaza itu sendiri berlakunya kebuluran yang menyebabkan kebuluran dan juga kesusahan untuk mendapat bantuan, saluran bantuan ke Gaza itu sendiri akibat tekanan politik Israel terhadap sempadan Rafah. Dan berkaitan dan untuk situasi di Iran pula, isu perang ini mengakibatkan Iran menutup Strait Hormuz yang menyebabkan seluruh negara menghadapi krisis ekonomi. Lagi-lagi minyak. Ini menyebabkan mata wang dan juga harga minyak meninggi. Termasuk Malaysia sendiri yang terkesan dengan isu perang ini. Seterusnya saya akan membincangkan tentang cabaran menangani isu Islamofobia. Secara keseluruhan, isu Islamofobia ini dipicu oleh pihak-pihak yang pihak yang mempunyai kepentingan politik di negara mereka. Secara umumnya mereka ni berjuang untuk mengekalkan status, kita panggil sebagai status yang hanya orang asal yang berhak untuk bekerja ataupun memerintah negara mereka. Hal ini kerana bilangan imigran yang masuk ke negara Eropah terlampau ramai, sehingga menyebabkan pihak imigran ni mencuburi pelbagai bidang dalam negara itu, sehingga menjadi pegawai dan juga menjadi Perdana Menteri di kerajaan, seperti Perdana Menteri di UK dahulu, iaitu Rishi Sunak, tak silap saya nama dia. Ini menyebabkan pihak-pihak parti haluan kanan tidak puas hati. Oleh itu mereka melancarkan kempen anti-imigrasi, immigration. Kempen ini bukan sekadar lebih kepada kempen bangsa, tetapi juga kepada agama itu sendiri, termasuk agama Islam. Berkaitan dengan agama Islam ni pula, mereka menyebarkan dakwah bahawa agama Islam ni adalah agama pengganas. Dan mereka menyarankan atau menyuruh masyarakat Eropah itu sendiri untuk memulaukan atau kita panggil sebagai melayan orang-orang Islam ni seperti haiwan, ataupun orang panggil bukan secara manusiawi. Inilah kita panggil sebagai dehumanisasi. Perkara ini bukan sahaja berlaku di fizikal, tetapi juga di media sosial itu sendiri. Perkara ini kita boleh lihat dalam TikTok paling banyak, dan juga Facebook, yang betapa agama Islam ini diburuk-burukkan bab berkaitan dengan ketuhanan, ibadah, dan juga fizikal ataupun pemakaian yang biasa kita pakai, seperti saya, iaitu pakai kopiah. Mereka menganggap sesiapa yang memakai kopiah atau pakai jubah memang dikira sebagai pengganas. Jadi maka stereotip ini semakin meluas, lagi-lagi dalam kalangan masyarakat di barat itu sendiri. Oleh itu saja saya punya isi. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum. Selanjutnya kita akan teruskan kepada bahagian peranan OIC yang akan saya bentangkan. Baiklah, OIC ataupun lebih dikenali sebagai Organisation of Islamic Cooperation adalah suatu pertubuhan yang telah ditubuhkan secara rasmi pada 25 September 1969 di Rafat, Maghribi. Penubuhan ini bukanlah satu kebetulan sejarah, tetapi dia adalah disebabkan oleh tragedi yang berlaku apabila berlakunya pembakaran Masjidil Aqsa oleh pelaku Zionis pada tahun 1969. Oleh yang demikian, para pemimpin Islam berfikir seharusnya untuk bersatu padu dalam mempertahankan maruah umat Islam. Jadi pada pertubuhan
penubuhan pertama iaitu 1970, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj, Perdana Menteri pertama kita, telah diberikan kehormatan untuk menjadi setiausaha pemimpin pada waktu tersebut. Baik, kita lihat kepada peranan dan fungsi OIC ini adalah yang pertama Hifzuddin, iaitu memelihara kesucian agama Islam. Ini kerana peranan paling kritikal di sini adalah untuk memelihara tempat suci Islam, iaitu membebaskan Baitul Maqdis serta menyokong penuh kedaulatan rakyat Palestin. Yang kedua adalah sebagai perisai minoriti, yang mana bertindak sebagai pelindung dari segi hak, kebajikan, kebebasan beragama dan bagi komuniti minoriti di dalam negara-negara yang bukannya negara Islam. Dan yang ketiga adalah integrasi global, di mana OIC ini bertindak sebagai memacu kerjasama ekonomi, perdagangan dan pembangunan sains teknologi, yang mana usaha ini sangat penting dalam memastikan negara-negara Islam ini tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada negara-negara bukan Muslim lah. Dan yang seterusnya, kita akan lihat kepada sejauh manakah pencapaian yang telah dikecapi oleh OIC ini. Baik, bagi OIC ini, dari sudut kejayaan nyata, ia telah membuktikan keberkesanannya dalam diplomasi global dengan meluluskan resolusi PBB 1618 dalam usaha untuk memerangi Islamofobia dan ucapan kebencian. Selain daripada itu, dari segi pembangunan fizikal, Bank Pembangunan Islam ataupun ISDB yang bernaung di bawah OIC juga menyalurkan dana yang sangat besar bagi membiayai projek infrastruktur dan membasmi kemiskinan tegar di negara-negara yang miskin lah. Kemudian di sebalik kejayaan ini pun, OIC kerap juga dikritik kerana beberapa cabaran dan kelemahan struktur yang kurang nyata. Kelemahan paling utama ialah tiada kuasa penguatkuasaan. Semua resolusi ataupun pilihan yang dilakukan tidak mengikat atau bersifat non-mandatory. OIC juga tidak mempunyai pasukan ketenteraan sendiri yang mempunyai mekanisme untuk mengenakan sekatan ekonomi yang tegas terhadap pihak-pihak yang menzalimi umat Islam lah. Ditambah pula dengan konflik geopolitik domestik, iaitu pertelingkahan politik di rantau Asia Barat yang selalu terjadi, menjadi tembok penghalang bagi negara-negara anggota untuk mencapai keputusan yang sebulat suara atau konsensus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Akhil bin Syaif Fahmi dengan nombor matrik BQ23110034. Jadi saya akan terangkan untuk bahagian cadangan dan strategi. Jadi untuk strategi yang pertama, di mana fokus pada integrasi kerangka maksud syariah dalam dasar luar negara. Di sini aspek Hifz al-Din diangkat sebagai satu paksi utama dan tunjang falsafah dalam mencorakkan hubungan antarabangsa. Jadi yang bawa erti setiap keputusan dasar mesti melalui tapisan konvensyen antarabangsa yang ketat. Sebagai contoh, meliti implikasi ratifikasi instrumen seperti ICER, di mana ICER itu yang bawa erti International Convention of Elimination Racial Discrimination, yang memupuk konsep kesemerataan yang melampau. Jadi dengan meneliti dengan ketat instrumen seperti ICER itu, ia dapat memastikan kedaulatan agama ni sentiasa terpelihara. Jadi melalui pendekatan integrasi ini juga, negara akan bertindak dengan tegas tapi penuh berhikmah dalam mempertahankan prinsip Islam, walaupun negara ni berhadapan dengan tekanan daripada kuasa-kuasa besar global. Dan seterusnya, untuk strategi yang kedua adalah menekankan pemerkasaan diplomasi pelbagai hala melalui platform dunia Islam, di mana memanfaatkan keanggotaan negara dalam OIC dan PBB untuk memupuk kesatuan ummah serta membela nasib minoriti Muslim yang ditindas di peringkat global. Jadi selaras dengan tuntutan Hifz al-Din, hubungan luar ini dipandu oleh prinsip Fi'at Ta'ayush, di mana Fi'at Ta'ayush membawa erti hidup secara bersama dengan damai, di mana prinsip ini menunjukkan satu konsep saling menerima lah kepelbagaian geopolitik negara bukan Islam. Dan prinsip ini dikukuhkan lagi dengan pendekatan Ta'aruf, di mana prinsip tersebut adalah untuk memperluaskan jalinan ukhuwah berasaskan kefahaman mendalam terhadap latar belakang, silang budaya, ciri-ciri ekonomi, politik dan sebagainya, agar jalinan ukhuwah dikukuhkan lagi dan interaksi global berlaku dengan lebih harmoni. Dan seterusnya adalah strategi diplomasi hikmah dalam menangani Islamofobia, di mana usaha memelihara kesucian dan imej agama ini dijalankan untuk meluruskan naratif global yang mempunyai salah faham atau tanggapan yang buruk kepada agama Islam.
Antara caranya adalah dengan melalui dialog antara agama, diplomasi, keilmuan dan juga peranan media bagi membetulkan salah faham terhadap Islam. Selain itu menuntut pejabat kedutaan dan perwakilan luar negara untuk mempromosikan prinsip wasatiyah serta mesej rahmatan lil alamin yang membawa rahmah kepada masyarakat sejagat. Jadi keindahan syariat Islam dimanifestasi secara praktikal dengan menampilkan tadbir urus, hubungan diplomatik yang adil, ramah serta bersantun di mata dunia, sekaligus dapat menghapus pandangan negatif kepada Islam. Jadi itu sahaja daripada saya. Okey, baiklah, sebagai penutup saya akan merumuskan beberapa kesimpulan kritis berkaitan dengan dasar antarabangsa negara dari perspektif Hifz ad-Din. Baiklah, yang pertama, Hifz al-Din wajib diangkat sebagai teras dasar luar negara sebab ia bukan satu ibadah tapi merupakan pelindung atau benteng kedaulatan utama untuk mempertahankan negara daripada sebarang bentuk penjajahan ideologi asing di pentas global. Yang kedua, penggubalan dasar dan perjanjian antarabangsa perlu penapisan makasih syariah yang tegas. Sebab kita tidak boleh berkompromi atau menggadaikan kesucian agama semata-mata demi tunduk kepada kepentingan material maupun tekanan daripada kuasa-kuasa besar. Okey, yang ketiga, kita menyedari realiti geopolitik pada hari ini, di mana solidariti ummah adalah senjata paling berkesan. Platform seperti OIC mesti diperkasakan secara agresif bagi membela nasib komuniti Muslim yang ditindas dengan cara satu suara yang kolektif dan bersepadu. Yang keempat pula, cabaran Islamofobia perlu ditangani menggunakan pendekatan diplomasi hikmah. Sebab kita wajar mempromosikan gagasan wasatiyah di peringkat global bagi menangkis persepsi serong dan sentimen negatif Barat secara berstrategi. Okey, yang last pula, segala tindakan diplomasi kita mesti berlandaskan dengan keadilan dan integriti. Islam sentiasa mengutamakan keamanan sejagat, keadilan dan kepatuhan penuh terhadap perjanjian yang telah dimeterai dengan negara luar. Kesimpulannya, pentadbiran Islam bukanlah satu kerangka yang konservatif atau jumud, malah terbukti sangat dinamik dan kekal relevan dalam memandu arah langsung negara di pesada dunia moden. Baiklah, itu sahaja daripada pembentangan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.